Ini adalah bahan-bahan kisarnya. 3 biji bawang besar, segenggam bawang putih, 4 batang serai, sedikit lengkuas, sedikit halia, 1 sudu makan biji ketumbar, setengah sudu makan biji lada hitam dan sedikit buah keras. Kisarkan ke semua bahan-bahannya. Sebelum memasak, pastikan ada alas yang putih ni. Kalau gunakan kuali lengkung ni, Cik Okey suka pakai alas yang putih ni. Supaya kuali elok terletak, kukuh dan tak bergerak. Masukkan bahan kisar tadi ke dalam kuali tanpa minyak ya. Kita nak keringkan air dia dulu. Baru kita boleh bajet nak pakai minyak banyak mana. Air dah kering macam ni, baru tuang minyak. Bila air dah kering, baru kita senang nak agak minyak ni banyak mana. Masukkan sup buncut dan 4 sekawan. Goreng sampai rempah ni betul-betul garing dan masak. Kalau minyak tak cukup, boleh tambah. Letak air sikit. Masukkan rempah sup ya. Okey, masukkan 2 sudu makan. Tumis sampai betul-betul garing dan terbit minyak macam ni ya. Alhamdulillah, paste sup tulang dah pun siap. Sekarang Cik Okey akan masukkan paste ni ke dalam daging yang telah Cik Okey rebus tadi. Daging dan tulang ni Cik Okey dah siap rebus ya, gunakan noksa. Kemudian masukkan paste yang Cik Okey tumis tadi. Kalau kuah kita banyak, kita boleh masukkan paste dia banyak ya. Kalau kuah sikit, kita boleh simpan lebihan paste tadi. Next time boleh pakai. Boleh bekukan paste tadi. Masukkan cube pati daging ya. Masukkan garam. Tambahkan air lagi. Ikutlah kuah kita nak banyak mana. Okay, masukkan kentang Okay, sekarang Cik akan tunggu kuah ni mendidih semula ya. Dah mendidih, boleh masukkan berbola daging. Alhamdulillah. Sup tulang berbola daging dah pun siap. Last sekali, taburkan daun sup. Selamat mencuba.